Mak ai bunyi apa ni? Ya Allah, dalam ni pun tak take ke? Sekejap, aku tak faham ni, aku tak faham. 2 jam lebih aku duduk menghadap ni saja. Weh, serabut eloknya. Aku tak tahu apa benda jadi. Siapa PA? Ha, ni PA. Pecinta abadi. Oh, pecinta abdi. Kau jangan masuk. Jangan masuk. Orang dah kata dah kau jangan masuk. Adik jangan tonggek sangat adik. Abang tahu adik puasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram-geram semua. Anda bersama saya AI Pak Ikram Rar. Apa sah rambut aku tinggi sangat ni? Okey, jadi ginilah. Hari ni saya keluar dengan Pia sebab dia nak pergi cari barang. Alang-alang tu pun saya nak pergi cari barang juga. Memandangkan saya ni jenis orang yang siap awal, jadi Pia tak siap lagi. Pia tak siap lagi dan saya pun tak tahu nak buat benda. Kita live dulu. Live apa? Live game lah. Biar kita main benda tu, biar ada manfaat. Let's go. So gini je lah setup saya. Ni dah jadi webcam dah kau. Tapi kualiti kau kalau buat video cantik. Tapi nak macam mana? Mak ai bunyi apa ni? Wah. Kau main kuat kau punya bunyi So itu ialah setupnya. Tapi ada satu benda. Ni aku ada satu monitor lagi. Tapi aku tak tahu macam mana nak setup kat sini. Mungkin aku akan letak sini. Sebab yang ni dia curve. Curve punya monitor. Barai now bunyi. Sabar lu. Rehat dulu. So biar kita buka monitor ni dulu. Kalau bab-bab buka monitor, buka password apa semua ni, bagi je dekat aku. Tenang je buka ni. Seksanya nak buka monitor punya rack tu saja pun dah jenuh. Mengah buka benda-benda macam ni. Aku nak buka. Aku nak tengok apa benda yang aku dah ada. Dia bagi. Ya Allah, dalam ni pun tak take ke? Sakit hati betul lah. Saya ada bagi HDMI tu HDMI. Lepas tu yang ni aku tak tahu untuk apa. Datang sekali dengan kaki monitor ni. Dia punya kabel untuk hidupkan dia. Manual book kaki dia. So ini dia punya apa ni? Sekejap, aku tak faham ni, aku tak faham. Kaki dia besi man. Gelo lah. Padahal murah je monitor ni. Monitor Asus tapi besi Okay, aku cuba nak fahamkan. Kaki dia mesti macam ni. Oh, faham. Sebab tu penting kalau buat affiliate. Ni, benda ni menyelamatkan aku. So mana batang tadi? Kita buka dulu ni. Masalahnya saya dia kecil. Saiz screwdriver ni kecil. Ni masuk. Macam gitu. Dah siap. So kita pasang lagi yang lain. Kau nampak tak benda ni? Sekarang ni nak kena ambil kaki ni, masuk kat sini. Lepas tu nak kena screw. Screw dia ada bagi tadi. Mana? Udah hilang pulak. Jangan buat hal. Alamak, dah hilang lah. Tadi elok je ada kat sini. Alah. Astaghfirullahalazim. Ni pun. Ni. So kita kena screw ni. Benda ni. Jom. Screw dulu. Dah benda ni pula bersepah. Alah. Aduh lah. Tadi je baru aku puji kau. Dah bersepah. Alamak, dah jadi satu kerja pula aku nak kena kemas-kemas semua benda ni. Bagilah chance sikit. Takkanlah semua benda aku nak kena buat kat kau. Aduh lah. Benda kau ni kau puasa juga ke? Penat tahu tak nak susun kau. A few moments later. Aku tak boleh cocok kepala plug ni. Sebab kalau aku cocok dia jadi macam ni. Dia kena menghadap macam ni.
menghadap macam ni pula. Alah, banyak masalah. So aku terpaksa buka benda ni. Ada 4 tu. Boleh kot, lepas kot. Let's go. Okay gang, setelah aku pening-pening pasang-pasang connect-connect apa semua tu kan. Tak okay, ni first monitor, ni main monitor. Ini second, okay? Ini second. Aku duk drag-drag lah ke tepi-tepi ni apa semua kan. Apa sah tak boleh ni? Rupanya kena masuk belah CD ha. Ni, masuk CD. Pam dia keluar sada. Bapak lah, aku bukan main lama lagi. Duk setak-setak benda ni. Aku dah bergaduh-gaduh dah. Duk tengok aku call habis orang dah. Alamak. Contohlah ni, drag. Okay, drag. Aku dah masuk sini separuh dah. CD keluar. Aku ingatkan belah sini. Belah sini yang keluar. Bukan rupanya. Sini ha. Masuk tepi ni. Baru keluar sini. Ui gila lah. Bila buat-buat bijak pandai ni. Bila fikir balik jadi bodoh rasanya. So saya monitor. Mungkin aku kena beli arm. Kau tengok kabel management belakang ni memang jahanam tu. Nanti aku settlekan semua benda tu. Ui serabut eloknya. Aku tak tahu apa benda jadi. Biar pun nasib baik lambat lagi siap. Kalau tak aku duduk serabutkan benda ni. Lepas tu nak kena keluar lagi. Tambah serabut aku dah siap tekan monitor, tak adalah kalut-kalut nak sebut-sebut sini boleh baca komen apa semua. Let's go. Kenapa aku tak buat live dari tadi lagi ni? Member-member dalam live ni cakap aku duduk bising-bising. Aku duduk bising-bising pasal PC ni lah tadi. Aku duduk 2 jam lebih. Aku duduk menghadap ni saja 2 jam lebih. Lepas tu jangan duduk high. Dia tak nampak apa komen korang. Jangan high. 2 jam lebih aku duduk ni. Lepas tu tiba-tiba naik satu komen. Kenapa tak drag yang satu tu pergi belah kanan, 2 tu pergi belah kiri? Nasib baik aku tak campak tau PC ni. Aku fikir aku salah pasang lah. Siapa yang komen salah pasang ni, kau minta maaf dengan aku sekarang. Ni dia yang komen. Dia cakap drag monitor tu setting 1 ke 2. Aku pun try lah drag. Aku try drag. Elok-elok pula drag ni. Elok-elok pula ni. Kat sini aku dah bising. Tadi aku tarik. Okay, aku ubah balik. Ni jalan cerita lah. Ni jalan cerita. Nak dijadikan jalan cerita Aku bising dengan dia orang. Aku cakap macam ni. Yang ni, mouse ni, aku kena pusing. Baru keluar kat situ. Bukan main payah lagi. Lepas tu, timbul lah komen tu. Aku pun drag lah. Lepas aku elok-elok lalu sini. Alah. So, bulan Ramadan ni selain menguji keimanan, dia juga menguji kepandaian seorang Faiz Hafizuddin. So, kesimpulannya, Faiz Hafizuddin adalah orang yang memandai-mandai dan dia adalah orang yang bersabar dalam menghadapi ujian. A few inches later. Okay guys, so sekarang ni aku ada dekat Dipa setelah aku siap pukul 11 pagi. Lepas tu, aku kejut Pia. Bagus juga ada dia. Lepas aku kejut Pia, aku pun call Pia. Lepas tu Pia tak bangun lagi. Lepas tu aku set up PC. Lepas problem set up PC. Lepas jadi bodoh seorang-seorang depan set up PC tu. Lepas tu aku call Pia lagi. Pia baru bangun. Tu pukul 2.30. Lepas tu aku pun duk godek-godek, golek-golek. Lepas tu pukul 4.30. Ngam-ngam 4.30 sampai dekat Dipas. Aku tidurlah sekejap. Bila dah tidur sekejap, ingatkan tak jadilah keluar. Lepas tu jadi juga keluar. Nasib baik pergi dekat-dekat je. Kalau pergi jauh-jauh, habislah. Apa? Rutin harian. Uish. Mulut orang yang berpuasa harum di sisinya. Rasa macam kita bila-bila rasanya. Magic. Kata, apa ya kekok sangat kameraman ni? Payah betul lah. Memang budak-budak UiTM macam ni lah. So sekarang ni aku teman Pia pergi cari barang. Barang tu kena carilah. Dia tak akan datang sendiri. Apa? Kenapa? Kata, Dia rakam. tak tahulah. Dia rakam mana ni? Nampak ke tak? So kita orang dah sampai dekat Dipas. Pergi cari barang. Pergi beli barang. Sembang apa ni? So tengoklah. Ui, ramai juga. Abang-abang rider ambil order. Gila-gila. Jadi PA saya kan hari ni. Kan hari ni kau PA saya. Siapa? Siapa PA? Ni PA. Pencinta abang. Oh, pencinta Abdi. Kenapa? Saya ingatkan personal assistant. Cuba kalau cuy cuba kau cakap pencinta abadi. Itu confirm, tak ada problem lah. Sana. Bahagian bakery. Pencinta Style abadi. gila dia jual macam ni. Apa ni, kurma? Ini. Uish.
Ini memang tak makan lah. Memang aku buat hiasan. So tadi aku kena tutup rekod sebab dia kata Bos, sini tak ada boleh rekod dah, bos. Sini tak ada boleh rekod dah. Cik, tutup kamera cik, kau kata. oh, okay. Tapi betul lah, tak boleh rekod pun. Mungkin aku dengan mamai aku. Sini boleh rekod tak? Sini tak boleh rekod juga. Nah, bagus tulis macam ni kat luar. Macam ni. Tahu lah tak boleh rekod kat luar. Letak kat sini. Tak boleh rekod. No rekod. Jangan bawa binatang. Troli jangan bawa masuk. Keluarkan dia. Kau jangan masuk. Orang dah kata dah kau jangan masuk. Makanan. Pokok rollerblade ni. Siapa yang nak main rollerblade? So, sekarang ni dekat kedai Lens. Dekat kedai Lens tak ada tulis tak boleh rekod ke apa. So, saya teman Pia shopping dan Pia tengah shopping. Saya tengah tengok dia shopping. Saya beli Lens kan. Jadi saya tengok yang warna merah ni. Saya takut tak seram. Kedai Lens ni ibaratkan kedai game untuk perempuan. Ibu mana Kalau ada? kedai game lelaki adalah game yang ni jual PS2 dulu. PS4, PS5. Bagus juga ada buat macam ni kan Lens kan. Dia jual-jual gitu dia ada letak-letak gitu. Baguslah. Ada ni. So belilah Lens. Ni warna merah. Dan warna hitam. Warna hitam dia semua kejadiannya. Okey, warna hitam. Kalau dapat yang ni lagi best. Tak nampak lah. Nampak? Tak ada. Ini semua tak ada. Okey lah, ambil yang tu je lah. Ambil yang ni. Ya, ambil yang hitam tu. Hitam. Kau kenapa barai sangat hidup kau ni? Puasa. Raya. Ambil warna hitam je. Awak semua dah serba merah dah. Lengur. Awak dah serba merah. Barulah hantu. Saya rasa yang hantu susah yang mana? Saya jadi hantu Thailand. Tapi kita ni maybe dapat biasa. Dia bukan full yang betul-betul macam gambar ni sebab mata dia kecil ke. Nampak? Pandai tau sebab aku pernah pakai lens ni. Okey, ambil merah. Kan ambil Bye-bye. Ya Fizuddin, nama kenapa? Adik jangan tonggek sangat adik. Abang tahu adik puasa. Ada kat aku. Can I get tester? Ramadan. Aduh. Oh, if Ramadan don't have tester. Oh, okey. Oh. Selalu dia lah orang yang paling bagus datang hulu. Are you Muslim? Dia tanya kau. I'm Muslim. Just joking. Just joking. Ikut kau lah. Bodohnya kau pakai English. Kau kenapa ni? Apa masalah kau pakai? Beg lah. Aku rasa dia tak suka tidur. Jadi macam ni. Beg lah dunia. Sini bos. Aduh. Inilah tempat sesatnya perempuan. Aku barang aku keluar terus. Okey. Okey, jadi itu sajalah konten kita pada hari ini. Sedikit konten yang kucak-kacir huru-hara dianaktirikan di antara kita berdua. Tak ada apa-apa ni. Bantu-bantu. Okay guys, itu saja kalian dapat Instagram. Pada kali ini jangan lupa komen, subscribe, share. Dan support kita seterusnya guys. Bye-bye guys. Jangan lupa support streamingnya. Dan guys, nanti dia akan post konten-konten streamingnya di YouTube ini ya. Pergi ke kedai membeli garam singgah sebentar rumah Cikgu Ayu. Nama saya Pak Igram. Bye-bye guys.